kena marah. Yang dalam talian masih ada ke? Masih Ada. Nanti kalau ada apa-apa boleh soalan. Okey, kita tengok unit 2 ni. Unit 2 ni yang okey, macam ni. Sampai unit 2 ni, kalau tak ni kita lihat ada kuliah online kan. Dalam kuliah online tu untuk unit 2. Untuk unit 2. Jadi soalan-soalan berkaitan dalam unit 2 ni lah akan diambil. Untuk makluman, untuk kuliah online ni, okey. Next kuliah minggu depan hari Khamis ke hari apa? Selasa. Jadi saya tukar. Untuk hari Selasa ni saya akan buat yang ini online. Kamu kena jawab 7 markah. Dalam satu hari je 7 markah kamu boleh dapat. Dan untuk kuliah bersemuka saya akan ganti pada kuliah online. Faham tak? Kuliah online tengok tarikh bila. Jadi yang tu kita akan buat online bersemuka. Tapi untuk hari Selasa ni jawab soalan ini. Untuk online pertama tajuk 7 markah. Faham ya? Faham ya? Jadi tak perlu online, melainkan kalau saya kata minta kamu online sekejap, nak online lah sekejap, tapi tak lama lah sebab kamu nak jawab. Kalau saya minta, kalau tak minta tu kamu just jawab dalam minggu saja. Ya, dalam talian faham ke? Betul. Faham doktor. Faham ya? Okey, faham. Jadi maksudnya hari Selasa ni kita buat kamu hanya berinteraksi secara forum sahaja, bukan online macam ni. Ya, yang habis ni tidak dia online macam ni lah, sepatutnya lah. Tapi kita tukar. Yang akan datang yang kuliah online tu, bukan kuliah bersemuka tu, sepatutnya masa tu buat ini. Tapi saya akan tukar. Masa tu saya akan bagi kuliah lah. Okey. Kita tengok unit 2, perkembangan fizikal, sosial, emosi. Ya. Ini berkaitan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau dalam psikologi, kalau kita kata pertumbuhan, iaitu perubahan yang boleh dilihat dan diukur secara kuantitatif dan dia berakhir apabila matang. Kalau kita matang ni 2 lah. Tapi mungkin dia ada peringkat dia. Contohnya kanak-kanak matang berapa tahun, remaja matang, dewasa 2. Bersifat luaran fizikal, contoh dalam gambar tu lah kita tengok, itu adalah pertumbuhan. Contoh pertumbuhan. Pernah keluar soalan, apa beza pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Sekarang ni sebab dah soalan dah bukan soalan subjektif, bukan soalan esei lah. Saya baru tukar tadi soalan aneka pilihan, dan saya dah bagi tahu rakan-rakan saya peserta lain ya, yang tengah mengajar sekarang ni pun ada sedang mengajar kumpulan lain, suruh ubah pada aneka pilihan sebab tak mampu dalam masa seminggu senap janda kalau esei ya. Okey, kalau perkembangan pula bermaksudnya adalah perubahan secara kualitatif dan juga kuantitatif, dua-dua sekali lah. Jadi maksudnya perkembangan ni lebih umum lah, dia melibatkan semua sekali. Pertumbuhan pun boleh katakan perkembangan juga, iaitu proses berterusan sepanjang hidup bersifat dalaman, karakter, emosi, kognitif, pemikiran, itu adalah melibatkan perkembangan. Tapi yang melibatkan fizikal pun boleh juga kita katakan dia satu perkembangan juga
Ya. Cuma bila kita sebut pertumbuhan, dia lebih kepada pertumbuhan fizikal. Ya. Okay. Saya harap habis dengan dalam masa setengah jam dah. Rupanya kuliah kita dah nak habis ya. Dah pukul 11. Jadi kamu pun makin segar lah bila tahu kuliah nak habis kan. Kalau kuliah di tengah-tengah ada yang nak tidur tadi aja. Ya? Faktor yang mempengaruhi pembelajaran ada dua saja faktor tapi bawah-bawahnya banyak. Yang pertama genetik. Yang kedua persekitaran. Apa yang dikatakan dengan genetik? Apa yang dikatakan dengan genetik? Pelajar dalam talian, apa yang dikatakan dengan genetik? Apa yang kamu faham tentang genetik? Ya, apa genetik? Ya, apa dia? Warisan. Yalah, genetik warisan baka, betul? Ya, daripada ibu bapa, datuk nenek, moyang. Ya, itu dia dikatakan genetik. Memang ada yang bagus belajar sebab daripada baka dia. Ya. Lahir-lahir dia pandai. Maksudnya bukan pandai buat sesuatu, tapi bila diajar cepat. Ada yang lahir-lahir memang payah. Susah nak ajar. Jadi itu cabaran kepada kita. Genetik. Genetik ni kita boleh kawal. Kita tak boleh tentukan. Ya. Allah yang menentukan genetik kita. Kemudian yang kedua adalah persekitaran. Persekitaran ni lah kita boleh kawal. Yang ni yang dalam kelas yang cikgu boleh buat. Itu persekitaran. Persekitaran keluarga. Persekitaran masyarakat, persekitaran sekolah. Kesihatan tu mungkin ada faktor genetik, tapi kesihatan juga ada faktor persekitaran. Jadi nanti kita boleh bincangkan. Ya, ini yang pengaruh-pengaruh sama ada dia persekitaran ataupun genetik. Macam fisiologikal ni biasanya fizikal kita ni biasanya dipengaruhi oleh fizikal. Dipengaruhi genetik ke persekitaran? Ada yang jawab dua-dua. Ya, fisiologi dua-dua. Genetik pun pengaruh, contohnya tinggi rendah, itu genetik. Tapi yang persekitaran mungkin pemakanan. Kalau kurang mungkin akan batuk. Itu persekitaran. Ya. Jadi fisiologikal ni dulu. Psikologikal persekitaran, ya. Psikologikal dia lebih more tu persekitaran, tapi ada juga lahir-lahir ada masalah ADHD. Jadi ada juga genetik, tapi psikologikal ni lebih kepada persekitaran. Ya, yang lahir masalah psikologi, masalah mental apa semua tu, itu kata segelintir. Ya. Okey. Dan persekitaran sendiri, persekitaran sendiri ni lebih kepada faktor luaran, faktor keluarga di rumah, faktor masyarakat, faktor budaya, kaum, itu persekitaran. Dan kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran sudah semestinya bukan genetik ya. Kaedah pengajaran daripada guru itu adalah persekitaran pembelajaran. Jadi kita lihat fisiologikal, psikologikal dua-dua. Kalau persekitaran dan kaedah pengajaran itu fokus kepada persekitaran sahaja. Ini yang faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang faktor genetik itu memang agak sukarlah kita nak ubah, tapi faktor persekitaran tu boleh. Maksudnya keempat-empat ni boleh kita tingkatkan. Sebab fisiologi pun ada faktor persekitaran, psikologikal pun ada faktor persekitaran. Jadi kesemua faktor ini
boleh kita tingkatkan. Kalau proses perkembangan juga, faktor biologikal pun, kalau biologikal ni adalah faktor genetik, bukan faktor kesetaraan lah. Dalam proses perkembangan tadilah, faktor kognitif lebih kepada faktor kesetaraan, sosio-emosional dua-dualah. Ya, sosio-emosional, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan rakan, guru dan sebagainya, emosi dengan pengaruh-pengaruh emosi dan sebagainya. Sebab bila pengaruh emosi dia mungkin ada sedikit disebabkan oleh faktor genetik, tetapi lebih kurang katakan 90% lah, 90 ataupun 95% lah lebih kepada faktor persekitaran. Okey. Jantina, genetika, persekitaran. Assessment tu yang genetik. Tetapi ada juga yang persekitaran. Yang macam mana? Kenapa gelap? Convert. Kamu ni guna istilah convert. Convert apa? Transfer. Kan? Transfer. Iaitu faktor persekitaran lah tu. Transfer. Bukan genetik. Dia asalnya lelaki jadi perempuan. Ataupun yang perempuan jadi lelaki. Jadi kisah sebenarnya yang saya pernah alami betul-betul, jumpa betul-betul, ada seorang tu kawan kepada kakak saya. Dia dengan kakak saya, dia datang ke rumah. Masa tu kami buat kenduri arwah ayah saya meninggal kan, kami buat kenduri. Masa tu waktu Zuhur ke Asar saya tahu. Jadi kawan kakak saya tu nak solat. Dia pun solat, habis sembahyang, lepas tu dia solat. Dia solat, dia pakai pakaian lelaki. Jadi mereka ni pun dah bercakap-cakap, sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Dah jelas nampak sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Tak sah lah. Dia kan perempuan, solat pakaian lelaki. Ini di Pasir Putih, Kelantan, masa rumah saya di Pasir Putih. Kawan kakak saya tu dari KL. Dia datang. Rupanya dia asalnya perempuan dah jadi lelaki. Dah dia transfer, dia dah tukar jantina dia. Dia tukar di Singapura. Dia jadi lelaki. Jadi isunya bila dia solat masih kena ikut asal dia. Walaupun dia dah ada alat kelamin lelaki. Tak boleh. Tapi dia buat ijtihad sendiri. Dia dah ada alat kelamin lelaki, dia pakai pakaian lelaki. Solat. Jadi itu kes yang betul-betul berlaku depan saya. Ya. Sebenarnya banyak begitu. Tetapi kalau yang memang lahir ada dua jantina, iaitu tengoklah ke mana lebihnya. Salah satu contoh, salah seorang imam di Penang. Siapa yang asal Penang, cuba carilah seorang imam di Penang. Dia ada dua alat kelamin. Tapi lebih kepada lelaki, dia jadi imam. Boleh jadi. Tak ada masalah. Kalau zaman Sayyidina Umar, ini kita kena kenal pastilah keadaan sebenar sebelum kita jumpa umur kita macam-macam kan. Kita berselisih yang jantina. Kalau zaman Sayyidina Umar, ada seorang wanita kahwin dapat 3 orang anak. Masa zaman Sayyidina Umar tu dia masih ada hamba perempuan. Tiba-tiba hamba perempuan tu mengandung. Siapa yang lakukan? Bukan suami yang lakukan.
rupanya isteri yang dah ada 3 anak lakukan, menghamilkan hamba. Sebab apa? Isteri tu ada 2 jantina. Dia ada 3 orang anak, lepas tu dia menghamilkan hamba. Jadi dalam proses nak kenal pasti dia lebih kepada lelaki ke perempuan ni, banyaklah sahabat-sahabat buat. Yang pertama, cuba tengok masa kencing. Yang mana keluar dulu? Daripada alat lelaki ke alat perempuan? Tengok serentak. Ada orang terpaksa tengok lah. Nak terpaksa lah, tak boleh malu. Tengok serentak keluar. Tak boleh buat keputusan. Dia ni lebih kepada lelaki ke perempuan. Sebab dia dah melahirkan 3 orang anak. Dan dia juga menghamilkan orang. Jadi memang dua-dua berfungsi. Jadi akhirnya tengok kepada tulang rusuk. Yang ni saya tak tahulah macam mana buat. Tulang rusuk dia kurang ke lebih. Yang pasti tulang rusuk dia tu kurang. Lebih pada lelaki. Dan automatik terfasah dengan suami dia. Walaupun dah ada anak. Dia kena jadi lelaki. Walaupun dia melahirkan 3 orang anak, dia kena jadi lelaki. Jadi kan itulah berkaitan faktor jantina. Jadi sekarang kat sekolah ni banyak yang kamu kena handle faktor-faktor yang macam ini. Handle lah dengan cara yang baik. Saya dah ajar dalam aspek psikologi, dalam aspek agama pun ada, dalam aspek psikologi pun ada. Ya? Okey. Kalau di Perak ni kata kita lihat, saya boleh bagi tahu nama dia, mungkin tak masalah pun. Pernah jumpa dengan saya dan sebagainya. Atlet Siti Fauzia. Siti Fauzia, atlet wanita. Atlet dalam acara 100, 200, 400 meter. Pernah. Sebab saya dulu pernah jadi jurulatih olahraga masa di sekolah tu. Pernah jadi jurulatih dan bila bawa student jumpa dengan dia. Tapi untuk atlet dia jadi peserta wanita. Tapi bila saya jumpa face to face dengan dia, saya kata ni lebih kepada lelaki. Dia jumpa, kasar, lebih kasar daripada suara dia daripada saya. Saya lebih lembut daripada dia. Betul. Dia patut jadi lelaki, tapi masa acara wanita menang. Dah lah 1 meter pegang emas, 200 meter pegang emas. Dia bekas atlet Perak, Siti Fauzia. Jadi yang inilah yang cikgu-cikgu kena ambil kena pasti. Jadi cuma kita ni kita tidak buat macam Saidina Umar buat masa zaman sahabat dulu buat. Dia tentukan kan. Bila dah confuse macam tu dia cuba tentukan kamu lebih kepada mana. Tapi kalau macam yang di Penang tu yang jadi imam tu dia cuba tentukan. Itu betul. Jadi biarlah dia satu arah saja. Ya, satu arah saja. Tapi jangan pula jadi macam kawan kepada kakak saya tu. Tak ada 2 jantina tapi tukar. Jangan jadi macam tu. Cuma yang ni mungkin kena counselling ke sebagainya supaya mereka itu. Dan kita tengok yang apa ni dalam TikTok pun saya tengok siapa tu. Adalah yang terkenal tapi saya lupa nama. Dalam TikTok sebagainya yang dah lari ke Thailand dan sebagainya. Sajak kan. Sajak tu semua banyak. Okey. Saya nak ke Thailand. Saya beritahu tadi dah saya nak ke Thailand. Ujung awal bulan Julai nanti. Sebab saya masuk pertandingan memanah Asia wakil Malaysia untuk 2 kategori yang umur 50. Saya dah umur 50 dan saya juga masuk kategori open. Alang-alang pergi sana. Baik saya masuk juga yang kategori muda-muda pun.
Semasa tapi jangan haraplah kan lawan dengan orang muda kan. Untuk memanah. Yang kedua adalah kesihatan. Kesihatan ni genetik ke persekitaran? Dua-dua kan. Jadi kalau kita kenal pasti murid kita tu kita tengoklah. Sebab tu kalau kita sakit kan kat hospital, doktor tanya sakit jantung ada tak saudara keluarga yang pernah sakit jantung? Mungkin sebab dia mungkin faktor genetik ataupun asma dan sebagainya. Dan juga ada faktor-faktor yang bukan genetik, mungkin faktor persekitaran. Jadi kita kena kenal pasti. Sebab bila kita nak mengajar, kita tengok murid yang lemah, sakit dan sebagainya. Mungkin kita boleh bantu dan sebagainya. Hormon? Ya, mostly genetik. Tetapi boleh jadi persekitaran. Bila kita cuba ubah hormon. Kita cuba suntik hormon dan sebagainya. Ya, dia lebih pada genetik lah. Nutrisi, sudah semestinya kamu tahu, adalah persekitaran. Seperti yang kawan kamu tanya tadi, murid yang sentiasa minta duit dan sebagainya. Mungkin salah satu faktor itu dan sebagainya. Ya. Keluarga, kita bukan ibu bapa ni, ini keluarga. Persekitaran lah. Jadi kadang-kadang dia bawa daripada rumah. Itu persekitaran lah. Mana boleh ubah. Geografi, persekitaran, bentuk muka bumi dan sebagainya. Status sosioekonomi, persekitaran, pembelajaran. Pembelajaran, dua-dua. Sebenarnya dua-dua pembelajaran. Sebab masuk pembelajaran ni IQ salah satu. Yang dia boleh cepat tangkap. Itu genetik. Bagi mereka yang lain yang lambat tangkap tu mungkin persekitaran lah, cara cikgu mengajar dan sebagainya. Jadi itu antara yang mempengaruhi yang kita boleh ambil perhatian untuk nak mengenal pasti murid-murid kita. Ya? Sama ada dia ni perlu diberi persekitaran yang baik supaya mereka boleh belajar. Sebab ada yang datang sekolah dia tak nak belajar, dan ada juga yang ibu bapa tak tekankan untuk anak belajar. Ya, saya pun nak bercakap sembang dengan ibu bapa sendiri. Ada yang kata belajar setakat SPM je lah, lepas ambil SPM kerja. Mana dia tak tekan sangatlah untuk berjaya walaupun dalam SPM. Bagi saya tak elok lah macam tu. Ya, sebab dia kata belajar tinggi-tinggi pun kerja kilang je. Jadi lebih baik lepas SPM tu kerja kilang. Dia tak tahu kerja SPM dengan ijazah kerja kilang berbeza kan? Berbeza, dia tak tahu. Dia tahu kerja kilang. Okey. Jadi kita kena jelaskanlah tujuan matlamat tadi. Okey, saya kena tengok jam lah. Okey. Kemudian perkembangan biologikal yang tadi yang dalam catatan tadi. Saya jelaskan perkembangan biologikal itu adalah perubahan fizikal semula jadi manusia, iaitu yang melibatkan perkembangan otak, ya? Perubahan kemahiran motor, perubahan hormon. Ya, ini lebih kepada biologi, genetik lah. Perkembangan otak dia ada ikut, sama ada dia ikut ikut stage, ikut tahap. Maksudnya tahap bayi macam mana perkembangan dia, tahap remaja macam mana, tahap dewasa macam mana perkembangan otak. Dia ada perkembangan tertentu. Jadi bagi yang mengajar sekolah rendah kena fahamlah tahap perkembangan dia. Yang sekolah menengah kena faham macam mana. Macam buku kafah kena faham perkembangan dia macam mana. Nanti ada lagi dalam kuliah-kuliah lain kita bincang. Cuma itulah teori. Bila teori, kita lebih kepada perbincangan. Kita nak tahu sebenarnya macam mana kat sekolah. Bukan nak berkata pada teori. Mungkin teori itu dah lama. Mungkin murid itu kalau ikut teori itu mereka memang ketinggalan. Jadi kita tengok perkembangan. Seperti yang katakan Datuk isi. Teori tak boleh pakai.
kita bincang, banyak perbincangan kita. Jadi kena bagilah input yang kamu tahu, walaupun kamu tak pergi sekolah, perkembangan otak budak-budak sekarang tak sejauh mana. Dia betul tak berdasarkan teori. Teori itu sebagai panduan untuk kita nilai. Perubahan kemahiran motor halus, motor kasar. Ya, itu pun berdasarkan pada level ataupun tahap mereka ikut umur. Perubahan hormon pun sebelum balik, lepas balik dan sebagainya. Dia kata hormon tu biological, genetik. Tapi sekali hormon boleh jadi persekitaran yang cucuk hormon. Okay. Tapi dalam perbincangan kita lebih kepada biologi. Kalau kognitif, pemikiran dia, kecerdasan dia dan bahasa pun melibatkan kognitif juga. Kalau sosio-emosional, perubahan dalam hubungan antara kawan, kalau mula kita dengan kawan, dengan dengan ibu bapa, ya, dengan masyarakat. Emosi dia stabil ke tidak stabil, boleh tahan ke belajar. Kalau emosi termasuk emosi lah. Boleh tahan belajar ke ataupun ada masalah. Personality dia, personality dia introvert ke, extrovert ke. Yang ni mungkin kita kena kenal di kita dulu. Sama ada kita introvert ke extrovert. Apa itu introvert, apa itu extrovert, dan lain-lain personality. Okay, ini peringkat perkembangan lah. Kalau lihat sini ada 8 lah. Dalam janin, kemudian bayi, awal kanak-kanak 3 hingga 5 tahun, kemudian akhir dan pertengahan dan akhir kanak-kanak 6 hingga 11 tahun. Mungkin pertengahan tu kita katakan 6 hingga 9, kemudian 10 hingga 11, akhir kanak-kanak. Boleh pecahkan lagi yang kat situ. Remaja 10 hingga 21 tahun. Ya, ada setengah dia remaja berdasarkan balik. Kalau balik sebenarnya 9 pun dah ada yang dah balik. Early adulthood ataupun awal dewasa 20 hingga 30 tahun. Pertengahan dewasa 40 hingga 50, dan senior citizen adalah 60 tahun ke atas. Cuma di Malaysia sekarang ni dia nak tambah pencing 65 tahun. Ya. Tapi kalau di Indonesia 70. Di Indonesia 70. Kawan-kawan saya yang datang kat sini umur dia dah 65 lebih. Nampak sihat. Patut kata Indonesia 70 tahun pencing. Ya. Tapi saya kalau sambung 60 tahun, saya tak nak. Kecuali kalau diwajibkan. Sambung 65. Kalau diwajibkan sambung. Saya sign lah. Kalau tak wajib, saya kekal 60 tahun. Saya rasa menyesal pula. Kalau sebab hari tu saya sambung sampai 60 tahun. Sebenarnya saya boleh umur 58 pencing kan. Macam isteri saya, dia buat 58 dah pencing. Kalau saya pilih 58 tahun, maknanya saya menghitung tahun je. Berapa tahun je dah pencing. Rasa seronoknya. Tapi silap lah itu, saya buat 60. Jadi banyak tahun lagi rasa dah pencing. Tapi pensyarah kebanyakannya lagi tak mati, lagi tu dia nak bekerja. Kamu kena faham. Tapi itu bukan saya. Bukan saya. Sebab kawan-kawan saya ada tu, dia tak disambung kontrak. Dia dah pencing umur 60 tahun tapi tak disambung kontrak. Dia telefon saya. Nazimi, kenapa kamu tak luluskan permohonan saya nak sambung kontrak? Maksudnya di situ, kebetulan masa tu saya antara contoh saya yang tak meluluskan. Sebenarnya bukan saya yang luluskan, orang atas lagi tak luluskan kan. Saya ikut je. Dia marah kat saya. Maknanya dia perempuan yang kos saya tu. Dia nak bekerja lagi walaupun dia umur 61 tahun. Yang lelaki jangan haraplah. Ada seorang kawan saya tu sampai umur 65 dia masih sambung lagi kontrak. Seorang profesor, dia masih sambung lagi kontrak. Walaupun tak dibayar, sebab 65 tahun tak dibayar dah kecuali dia ada buat
kerja-kerja yang melibatkan pembayaran secara peribadi. Dia sanggup. Jadi kalau persyarat kebanyakan macam itulah. Dia tak nak pencet. Tapi perlu ingat, ada kawan saya umur 59 tahun meninggal dunia. Tak sempat pencet. 2 hari yang lepas, hari Khamis, salah seorang kawan saya meninggal dunia. Yang di sini lah. Meninggal dunia. Ya. Okey, Ahmad. Telefon. Kalau nak ada nama kita kata pakai dia kalau kita okey ke dia saya benarkan itu terima kasih bagi kamu bisa tak sekarang ini saya mau bagi ni kalau ada yang mau ada saya bawa dia betul. Okey, saya teruskanlah. Okey, itulah hakikatnya kehidupan lah. Ada yang nak pencet awal, ada yang tak nak pencet awal. Ya. Okey, saya teruskan. Sebab dia orang pun dah keluar. Okey, ini teori kematangan geset. Inilah teori yang saya kata yang patutnya kita bincang. Dia kata kalau umur ni dia nyatakan ini cuma geset ni dia lebih kepada kanak-kanak awal awal kanak-kanak atau dan bayi. Dia bagi tahu contohnya 5 tahun quiet and secure, want to be good, usually is like the tried and true, not the new and strange. Itu sifat-sifat yang ada pada kanak-kanak 5 tahun. Tapi yang ni sebab umur 5 tahun saya faham bahawa kamu tidak berapa terlibat dengan kanak-kanak umur 5 tahun. Jadi saya rasa kalau nak bincang pun kalau ada masa lah, ya, boleh bincang. Dan satu lagi teori tugas perkembangan Havigas. Kalau teori perkembangan tugas Havigas ni ada tak dalam buku? Ada tak? Tajuk 2 ke tak ada? Ada? Ada. Cuma kat dalam teori perkembangan Havigas ni kalau nak lihat pun middle childhood, early childhood pun ada sekolah rendah, middle childhood, adolescent. Setakat tu ya. Early adulthood kita tak terlibat sebab kita fokus pada murid. Jadi nombor 1 sikit sangat, mungkin yang berat nombor 2 dan nombor 3. Tu yang kita nak tengok. Itu pun sebagai kata Datuk PC mungkin kita boleh bincangkan betul tak apa dia kata. Contohnya dia kata middle childhood, pertengahan umur. Middle childhood tadi umur berapa tahun tadi? 6 ke atas kan? 7 tahun hingga 9 tahun kan? Dia kata learning physical skill necessary for ordinary case. Di mananya dia masih belajar skill-skill fizikal tadi, psikomotor untuk permainan-permainan yang simple-simple sahaja. Itu betul lah kita boleh terima. Ataupun dia kata developing attitude towards social groups and institution. Maknanya attitude dia berkembang berdasarkan kumpulan dia lah. Betul lah. Yang itu kita boleh terima lah. Jadi boleh baca, boleh hayati kat sini lah teori tugas perkembangan Havigas ni. Okey. Kemudian okey, nasib baik. Habis saya nak teruskan kepada tajuk yang ketiga.
Okey. Saya harap boleh sampai ni. Sempat ni ada 21 slide. 21 slide untuk tajuk yang ketiga, iaitu perkembangan kognitif. Ya, perkembangan kognitif. Okey, sebenarnya kognitif ni dengan kognisi ataupun proses otak lah, proses mental. Kalau lihat dalam kamu dewan bahasa iaitu nak mentafsir, nak belajar, nak faham suatu perkara, ya. Dan kalau menurutkan Muhammad Nazar, kesan kepada pemikiran, kecerdasan dan kebolehan berbahasa, dan juga proses kognitif mempengaruhi perkembangan emosi manusia. Menurut Sartre, kognitif ni dia ada kaitan dengan emosi. Maksudnya orang yang cerdas, emosi dia pun baik. Maknanya orang yang bijak tapi emosi yang tak baik, level dia rendah sikit, ya. Untuk ni kita lihat teori Piaget. Yang ni kita bincang lah, betul tak, sesuai tak teori Piaget. Ada 4 tahap perkembangan teori Piaget. Cuma ada 2 tahap yang mungkin kita kena ambil berat sikit lah, ya. Piaget berkata bahawa kemahiran intelektual berubah dan berkembang dalam jangka masa yang panjang. Okeylah, ya. Manusia tidak dilahirkan dengan pengetahuan semula jadi atau diprogramkan oleh ibu bapa. Itu kata Piaget. Cuma yang di sini kita boleh lihat bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting lah dalam membentuk anak-anak, ya. Walaupun tidak ada pengetahuan semula jadi. Sebenarnya kalau ikutkan teori lain, pengetahuan dia bukan pengetahuan semula jadi, dia tindakan semula jadi. Contohnya menghisap susu dan sebagainya, kan. Kalau bayi tu dia meletakkan apa yang dia capai dalam mulut, itu sebenarnya macam tindakan semula jadi, ya. Okey. Sejak dilahirkan bayi aktif mempelajari tentang dunia. Betul lah. Ya ni, ya. Cuma kita tengok kita cuba bahas ini. Ini konsep dia ni. Yang ni pun antara apa ni, dia panggil istilah yang digunakan oleh Piaget lah. Skema ni maklumat lah. Maklumat yang ada dalam otak, organisasi, skema yang distrukturkan, boleh sesuaikan. Adaptasi, maknanya boleh menyesuaikan maklumat-maklumat dengan persekitaran. Asimilasi, menggunakan maklumat-maklumat untuk menghadapi situasi baru. Akomodasi, menukar skema dia ada supaya dapat disesuaikan dengan maklumat baru. Nanti saya jelaskan satu-satu supaya kamu faham. Equilibrium berlaku apabila proses asimilasi dan integrasi mencapai keseimbangan. Benda kamu boleh faham lah. Disequilibrium maknanya benda tu tidak berpijak, tak boleh nak digest, tak boleh nak faham. Okay, saya nak pergi yang adaptasi. Adaptasi ni dan juga asimilasi. Contohnya kamu menggunakan kipas. Kipas kamu tu tidak rasa tidak menyeluruh. Kamu pun ubah suai. Kamu ubah suai kipas tu supaya dia boleh menyejukkan seluruh kawasan yang kamu berada. Itu dipanggilkan cuba menggunakan skema yang ada untuk menginterpretasi maklumat ataupun pengalaman baru. Itu asimilasi. Tapi akomodasi ni, contohnya kipas tu, daripada kipas tu biasanya kipas tu untuk menyejukkan badan, tapi kamu cuba mengubah suai kipas tu menjadi dia benda lain. Contohnya menjadikan bom. Itu lebih kepada akomodasi. Untuk kamu fahamlah. Di sini pun di dalam latihan ini pun dia adalah peringkat. Seorang bapa, contohnya seorang bapa menghadiahkan seekor ikan emas kepada anaknya yang berumur 2 tahun.
Jadi kadang-kadang itu memperoleh maklumat baru bahawa haiwan yang berenang di dalam air adalah ikan. Itu skema. Memperoleh maklumat baru bahawa haiwan yang berenang dalam air adalah ikan. Itu skema. Apabila dibawa melalui akuaria KLCC, kadang-kadang itu memanggil semua haiwan seperti obo-obo, kuda laut dan kokos sebagai ikan kerana mempunyai sifat yang sama iaitu berenang. Di sini masih berlaku disequilibrium, maknanya tak tepat. Tak tepat maklumat dia. Seiring dengan peningkatan usia, kadang-kadang itu mula dapat membezakan antara ikan, obo-obo dan kuda laut berdasarkan ciri-ciri utama yang terdapat pada haiwan berkenaan. Ini dah masuk adaptasi dan juga cuba asimilasi. Kemudian kadang-kadang itu mendapat satu lagi maklumat bahawa di mana terdapat spesies ikan yang tinggal di laut dan ada pula yang hidup di dalam sungai. Jadi asimilasi. Kadang-kadang itu mula mengenal pasti perbezaan antara ikan laut dan ikan sungai. Dia boleh buat akomodasi. Setiap kali dihidangkan ikan goreng, kadang-kadang itu boleh menyatakan jenis ikan berkenaan dengan melihat kepada sudut tulan yang terdapat pada ikan tersebut. Lebih mendalam lagi lah akomodasi equilibrium. Apabila mencapai usia remaja, dia semakin mengenali jenis-jenis ikan laut dan ikan sungai. Akomodasi. Malah dia boleh menyebut dengan tepat nama ikan berkenaan dengan hanya melihat sepintas lalu gambar ataupun tayangan video. Maksudnya semua ada. Akhirnya semua ada. Skema dia pun dah betul. Dia boleh buat asimilasi, equilibrium. Itu contohlah. Jadi kita nak terapkan kepada bagaimana kita. Yang ni yang saya nak fokuskan di sini. Mungkin kita boleh bincang sikit lah. Yang penting bukan nombor satu. Yang nombor satu ni sesuai moto berdasarkan 4 peringkat Piaget. Siapa yang belajar psikologi, dia belajar inilah. Contohnya umur 1 bulan, apa yang bagi buat. Umur 1 hingga 4 bulan, 4 hingga 8 bulan, 8 hingga 12 bulan, 12 hingga 18 bulan, 18 hingga 24 bulan. Cuma yang dia boleh baca untuk pengetahuan lah. Sebab dia bukan berkait sangat dengan pembelajaran di sekolah. Tapi mungkin kita nak tahu juga asal-usul anak, bayi dan sebagainya sebelum dia meningkat menjadi kanak-kanak. Yang ni nombor 2 barulah saya nak bagi fokus sikit. Sebab nombor 2 ni, praoperasi ni dia 2 hingga 7 tahun. Di mana 7 tahun tu maknanya murid dah mula bersekolah lah ya. Jadi di sini ciri-ciri murid itu adalah kanak-kanak berupaya menggunakan perkataan dan imej. Maknanya boleh bercakap dan boleh faham tentang simbol. Pemikiran kadang-kadang berbentuk egosentrik dan animisme. Jadi apa itu egosentrik? Apa dia animisme? Egosentrik ini dia faham diri dia saja. Sebab itu kalau kita tapi ini untuk yang mempat tahu di sekolah prasekolah ataupun tak masuk prasekolah lagi. Cuma kena fahamlah, takut ada lagi kanak-kanak yang kamu ajar masih mempunyai sifat egosentrik. Egosentrik ni dia tak faham. Dia tak faham situasi. Contohnya macam ni lah. Kamu telefon seorang anak-anak yang umur 4 tahun ni, kamu telefon, kamu tanya dia, mama kamu ada kat rumah tak? Kamu telefon, melalui telefon. Dia anggur. Di situ kamu boleh tahu tak dia anggur ke tidak? Sebab kamu tak buat video call kan? Jadi semua, sebab itu teori sekarang ni, kita sekarang ni dah ada video call. Jadi situasi mungkin berbeza. Tapi yang saya nak cakap, nak bagi contoh egosentrik ni, kita tahu
tidak buat video call. Tapi anak itu angguk. Dia anggap kamu boleh nampak, kamu boleh faham. Dia menjawab soalan. Tapi sebenarnya kamu tak nampak. Itu egosentrik. Mana dia faham diri dia. Angguk tu maknanya dia menjawab. Tapi sebenarnya dia tak tahu bahawa kamu telefon mana kamu tahu. Dia angguk ke tak? Tapi situasi sekarang berbeza, kita guna video call. Okay. Animisma ni dia anggap semua apa yang dia nampak tu hidup. Nah, unicorn dia anggap ada walaupun sebenarnya tak wujud. Dinosaur dia ingat ada. Walaupun memang ada dulu tapi dia anggap sekarang pun ada. Itu animisma, maksudnya benda-benda yang apa yang dicipta bagi dia macam wujud lah. Macam kita, macam dia juga ya. Jadi tak nak tekan banyak. Saya nak tekan yang praoperasi yang umur 4 hingga 7 tahun, intuitif tu. Intuitif tu yang 4 hingga 7 tahun dia kata pemikiran kanak-kanak berfokuskan kepada satu ciri dan hanya berpandukan realiti. Sebab itu kalau kita ajar tahun 1 ataupun di bawah, dia tak boleh banyak fokus. Ya? Ajar satu-satu benda sahaja. Fokus satu perkara sahaja. Nak ajar. Ya? Bila kamu terima tajuk apa yang kamu kena ajar, kamu kena buat rancangan pengajaran hasil pelajaran itu berfokus kepada satu perkara sahaja. Ya? Dan hanya berpadukan realiti. Kalau boleh bawalah benda-benda yang wujud. Kalau ada benda betul-betul, walaupun patung pun, tapi patung pun bukan realiti kan. Kalau lebih baik ni kan, kamu tunjuk video secara realiti sebab seperti dinyatakan Datuk BC semalam, murid sekarang lebih visual. Jadi kelas yang bagus dia guna kamu bagi video. Dan saya pun suruh kamu buat video. Video boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri video ataupun kamu boleh dapat daripada mana-mana. Ya, itu untuk 7 tahun. Jadi mereka ni tidak faham bahawa mengubah sesuatu objek tidak memberi kesan kepada kuantiti. Contohnya kan, terima kasih kepada yang bagi air ni. Contohnya, air ni dia tulis 60 ml. 60 ml. Kamu pun letak satu bekas lain yang 60 ml yang mungkin besar. Satu lagi tirus kecil. Kamu pun tuang kedua-duanya dengan sama banyak. Jadi jawapan dia, bila kamu tanya, yang mana lebih banyak? Mesti dia akan jawab salah satu. Sebenarnya sebab dia tak faham prinsip conservation dalam aspek matematik. Dia tak faham. Sebab bekas tu dah lain. Kecuali kamu bagi bekas yang sama, dia kata sama banyak. Nanti dia kata yang mana mungkin yang tinggi dia kata yang lebih banyak. Padahal kamu tuang daripada air 60 ml dua-dua. Okay. Itu masuk prinsip conservation. Dan kadang-kadang tidak memahami basic tersirat sama ada sel verbal ataupun non-verbal. Jadi kalau kamu perli dia, mungkin dia tak tahu, dia tak faham. Tapi jadi kita boleh bincangkan sebab dalam viral dan itu kan, viral sebab tapi viral itu marah kan. Memang itu jelas. Okey. Tapi sekali kalau kamu perli, kamu cakap lembut je, tapi dalam bahasa yang agak inilah, yang mungkin kalau orang dewasa dengar dia terasa. Tapi mungkin kadang-kadang tak terasa.
Mungkin dia tak ada rasa. Kamu kata, ai cantiknya baju kamu. Dia ada ini seperti nak pergi uh, nak pergi melawar ke apa ke. Dia tak faham. Dia sama macam tu. Ya, jadi kena direct to point lah untuk, maksud saya untuk kanak-kanak umur 7 tahun ke bawah. Yang ni kita boleh tengok lah. Dan yang penting juga adalah nombor 3 tu, operasi konkret 7 hingga 11 tahun. Di mana kanak-kanak boleh berfikir secara logik dah. Ya, boleh memahami konsep yang konkret. Apa maksud konsep yang konkret di sini adalah benda-benda yang jelas, nyata, mewujud. Buku, kita tunjuk ini buku. Bukan kita kata manuskrip. Yang tu dah yang bukan jelas, bukan nyata. Walaupun manuskrip tu konkret, tapi mungkin istilah dia tak faham. Sebenarnya manuskrip itu mungkin belum buku yang belum dibukukan lagi, lembaran-lembaran yang belum dibukukan lagi. Tapi tak faham. Tapi kalau kamu sebut buku, bagi contoh buku, dia faham. Ataupun kamu sebut manuskrip, kamu bagi contoh, ini manuskrip, baru dia boleh faham. Kanak-kanak boleh membuat klasifikasi, memahami prinsip konservasi. Dah faham prinsip konservasi, maksudnya di sekolah rendah, ya, dia dah boleh faham dah, boleh buat dah matematik. Dia dah boleh tahu dah. Kalau bekas ni walaupun dia rendah tapi dia lebar, boleh buat banyak. Dia dah faham dah. Serta memahami hubungan logik antara objek. Dan boleh mengenal pasti dan menyusun nombor secara bersiri. Dan boleh ikut urutan 1, 2, 3. Kadang-kadang mengelompokkan beberapa jenis tumbuhan mengikut ciri yang sepadan. Mungkin kamu tengok di luar, suruh dia buat beberapa kelompok jenis tumbuhan. Dia akan beritahu lah, ini yang daun begini, daun macam daun kelapa. Contohnya ni, apa ni, pokok-pokok di luar sana, apa nama, bama, apa, saya tak tahulah. Pokok pinang dan sebagainya kan. Dia dah boleh aktiviti-aktiviti macam tu kita buat di sekolah. Untuk yang umur sekolah rendah, dan kita pergi kepada yang sekolah menengah yang dikatakan operasi formal 11 tahun ke atas, di mana teori Piaget ni hanya setakat ni je, dia tak ada untuk orang dewasa, setakat sekolah selepas remaja. Remaja boleh berfikir secara sistematik, didaktif dan induktif. Apa maksud didaktif, apa maksud induktif, ya? Kalau didaktif ni macam kamu dah buat satu rumusan, kesimpulan, dia boleh faham. Ataupun kamu minta dia buat uji kaji, kemudian dia simpulkan, itu induktif. Okay? Beza. Remaja berupaya menjelaskan konsep abstrak. Maknanya kamu sebut manuskrip, bila dia baca manuskrip ni apa-apa, manuskrip ialah satu lembaran yang belum di-publish, belum dibuka dan sebagainya, tapi ke arah itu dia akan faham, dia boleh nyatakan bentuk dia, ya. Cuma kamu mengajar kena pelbagaikanlah, kena gunakan konsep didaktif dan juga konsep induktif. Remaja berupaya memahami penaklukan saintifik, ya. Penaklukan saintifik ni boleh buat hipotesis dan sebagainya, ya. Kemudian boleh uji kaji. Sebab tu dalam di sekolah menengah dia ada hipotesis. Sebenarnya di sekolah rendah pun ada, sebab 11 tahun ke atas, ya. Sebab tu kalau kita tengok di tahun 5, tahun 6 dia ada hipotesis, boleh ubah dan sebagainya. Sebab memang dah sesuai berdasarkan Piaget inilah memang kita berguna. Penggunaan bahasa adalah lebih kompleks dan boleh memahami maksud tersirat dalam puisi. Contohnya kita kata pokok pinang di luar melambai-lambai. Sebenarnya angin dia yang mediumnya, kan? Remaja boleh membuat hipotesis dan mengujinya. Okey. Dan yang kedua, teori terakhir, pada hari ini kita ada 10 minit lagi. Kalau boleh dah 50 minit ni saya boleh habiskan, sebab mungkin lepas tu mungkin ada soalan ke sebagainya.
Teori perkembangan kognitif Vygotsky lebih kepada budaya dan interaksi sosial memainkan peran penting. Semalam ada pelajar-pelajar saya interview saya tentang budaya antar kaum. Jadi memanglah budaya antar kaum ni dia berbeza. Sebab apa? Sebab tadi kita faktor pembelajaran adalah faktor apa? Genetik, persekitaran. Kalau kaum ni apa? Persekitaran, lebih kepada persekitaran lah. Walaupun genetik itu memanglah, tapi lebih kepada persekitaran. Jadi itu yang akan mempengaruhi pembelajaran mereka. Macam mana cara mereka belajar, apa yang mereka belajar. Ya, itu Vygotsky. Cuma saya nak kenalkan di sini ada scaffolding. Istilah yang digunakan oleh Vygotsky, scaffolding. Scaffolding ni apa? Sokongan yang diberikan oleh more dia jelibat ada. Sokongan yang diberikan oleh guru lah, MKO dia, oleh orang yang guru ataupun ibu bapa ataupun siapa-siapa yang lebih expert, yang bergantung kepada sejauh mana mereka boleh mencapai pengetahuan dan kemahiran di kawasan zon perkembangan proksimal. Jadi di sini dua istilah untuk Vygotsky, scaffolding dan zon perkembangan proksimal. Nanti zon perkembangan proksimal itu apa? Zon perkembangan proksimal itu perkara yang mereka boleh faham lah, yang mereka boleh belajar. Saya akan jelaskan lagi di sini. Cuma yang di sini saya nak jelaskan tentang scaffolding. Scaffolding ini adalah bimbingan ataupun ajaran. Ditulis di sini sokongan dan bimbingan yang cikgu bagi. Macam aktiviti yang cikgu buat dan sebagainya. Itu adalah scaffolding. Kemudian zon perkembangan proksimal. Okey, saya nak bagi pada zon perkembangan proksimal. Okey, ini zon perkembangan proksimal. Zon perkembangan proksimal itu yang biru tengah tu. Itu adalah zon perkembangan proksimal. Yang dikatakan dengan zon perkembangan proksimal di sini adalah kalau kamu tengok bulatan di tengah tu adalah mereka boleh belajar sendiri. Mereka boleh belajar sendiri. Kalau yang zon perkembangan proksimal tu yang perlu kamu bimbing baru dia faham. Dan yang atas hijau yang luar tu tugas yang tidak boleh dilakukan walaupun dengan bimbingan. Kamu bimbing dia pun dia tak faham. Saya ambil contoh yang mudah adalah matematik tambahan. Matematik tambahan ada bahagian yang murid boleh belajar sendirilah, tapi sikit. Tapi banyakkan bahagiannya, bukan banyak bahagiannya, sebahagiannya mereka boleh belajar dengan bimbingan guru. Tapi banyak bahagiannya cikgu bimbing pun dia tak faham. Macam itulah. Tetapi kenapa kita belajar ni? Kenapa kita tahu zon perkembangan proksimal? Berkemungkinan besar scaffolding, sokongan cikgu tu boleh membantu mengurangkan bulatan yang di luar. Maksudnya membantu mengurangkan ketidakfahaman murid walaupun dia ajar. Jadi supaya kita nak luaskan lagi zon perkembangan proksimal murid kita melalui bimbingan kita, melalui scaffolding yang kita berikan. Okey? Boleh faham ya? Tak boleh faham tanya. Dan akhir sekali Piaget juga menekan kepada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ni daripada bayi sehingga ni dia bergantung kepada persekitaran ibu bapa, kaum dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat ni, ini dalam aspek bahasa lah. Dia ada fonologi, sebutan morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Ya. Kalau fonologi bunyi, ba, a. Morfologi membentuk kata, ya, maka, kita. Sintaksis sistem pembinaan ayat, untuk ayat. Semantik sistem melibatkan makna perkataan dan ayat. Maknanya ini lebih putis lagi lah. Pragmatik sistem pengguna bahasa mengikut konteks. Ini mengikut kesesuaian dan sebagainya. Itu komponen dalam sistem bahasa. Namun yang ini lebih orang kata bukan Vygotsky saja. Ini lebih kepada dalam konteks pembelajaran bahasa. Cuma Vygotsky menekankan bahawa bahasa memainkan peranan penting
untuk memberi kefahaman kepada murid kita. Jadi bila kita mengajar, kita perlu guna bahasa yang sesuai dengan murid tersebut. Dan samping kita mempertingkatkan mutu bahasa murid-murid kita. Kadang-kadang istilah-istilah yang ada adalah istilah-istilah yang lebih abstrak. Istilah-istilah yang mungkin baharu tapi dia istilah yang mungkin sedap didengar. Mungkin bahasa tu bombastik. Jadi kita lah memain peranan untuk mematangkan murid-murid kita dalam penggunaan bahasa. Sebab bahasa juga menunjukkan kematangan individu tersebut. Tapi bahasa diperoleh daripada keluarga dan juga persejarah dia ataupun kaum. Tapi sebagai seorang guru perlulah menyesuaikan dulu kemudian memantapkan. Mana kita mengajar, kalau murid tu tak faham dengan bahasa kita, mungkin kita cuba guna bahasa mereka ataupun budaya mereka. Dia beri contoh mengikut budaya mereka. Okey. Ini antara perkembangan bahasa yang ditekankan oleh Vygotsky. Kita tengok 2 hingga 5 tahun tu menggunakan ayat ringkas 2 atau 3 perkataan itu bagi yang kecil, tapi umur 48 hingga 59 bulan dah boleh bercerita. Mungkin 5 tahun dah boleh bercerita mengikut turutan, boleh memulakan perbualan, boleh bertanya soalan. Sebab itu umur 4-5 tahun dia kadang-kadang banyak bertanya kepada kita. Itulah perkembangan pengetahuan ya. Ibu bapa boleh tolong. Kemudian kalau kita rasa tengah kanak-kanak 6 hingga 7 tahun, boleh betul-betul menggunakan ayat yang penuh dan bermakna, boleh bercerita. Tapi kalau masih ada masalah, mungkin mereka itu dalam kategori berkeperluan khas. Kalau ada masalah, sebab ada lagi 6 tahun yang tak boleh cakap. Memang ada. Tapi tak semestinya 6 tahun boleh cakap, tak boleh cakap sampai bila-bila. Ada semakin matang dia boleh bercakap. Ya? Dan bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa untuk meluahkan perasaan. Maksudnya di sini walaupun umur 6-7 tahun, kadang-kadang dia boleh menyatakan apa yang terkandung dalam hati dia. Dan kita tahu bahawa kadang-kadang dia tak menipu kan. Tapi ada juga yang pandai menipu kan. Dia buat salah, dia kata kawan dia buat salah. Okey, jadi rumus salah antara persamaan dan perbezaan antara teori perkembangan kognitif Piaget dengan teori perkembangan kognitif Vygotsky. Ada persamaan, ada perbezaan, ya. Boleh baca di situ lah, ya. Sebab saya pun tak nak mengingkari janji saya. Jadi itulah habis je kuliah kita pada hari ini. Ada soalan? Ya. Okey, macam ni lah, kalau kamu ambil keberkesanan daripada orang lain, bukan ambil cara penyelesaian daripada orang lain, kamu boleh cuba dapatkan maklumatlah sejauh mana keberkesanan dia yang dia uji. Tapi sebaiknya kamu uji juga sendiri kepada pelajar tersebut. Sama ada hasil dapatan sama ke tidak. Kalau biasanya kalau kamu ambil daripada yang lain, memang dia uji berjaya. Tapi bagaimana pula dengan student kamu tu? Mungkin tak berjaya. Boleh? Jadi, tapi kalau yang buat sendiri, kamu reka-reka sendiri dalam kumpulan 5 orang, macam mana nak buat berdasarkan mungkin berdasarkan intuisi ataupun berdasarkan pengalaman kamu, ya, kamu uji juga kepada dia dan uji sejauh mana. Lakukan juga lah.
sejauh mana kebesaran ataupun tak berkesan. Bagi tahulah, kalau tak berkesan tu mungkin kamu boleh cadangkan lah. Tak perlu buat dah. Cuma cadangkan mungkin di mana kelompongan, di mana mungkin boleh diperbaiki dan sebagainya. Okay? Boleh? Ada soalan lain? Tak ada? Okey, tak ada. Saya tak nak buang masa lah. Itu sajalah kuliah hari ini. Jangan lupa hari Selasa depan ada markah forum. Itu tajuk nombor 2 yang baru saja kita bincangkan tadi. Ya kan? Perkembangan dan pertumbuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan doktor, terima kasih. Terima kasih. Salam doktor, terima kasih. Kasih. Singapura boleh tukar dengan China. Ya. Singapura tak ada masalah. Bebas. Bebas sebebasnya ya. Alif Habibi.